Ada yang bernama apa? Tak dengar tadi. Yang berwarna apa? Kad ATM, kad cucuk duit. My card. Guna kad lah, kad Ya. ATM. Kad ATM ya, maknanya tuan di kawasan tuan ada mesin ATM public bank tempat pengeluaran duit tunai walau di tepi-tepi jalan di Petronas atau di Cawangan ada. Ada. Okey, biasanya tuan kena bergerak di mesin ATM public bank buat kami nak bagi arahan tunjuk cara-cara macam mana cara menampakkan hadiah tuan dekat mesin ATM public bank. Itu kan maknanya kami nak bagi arahan tunjuk cara-cara macam mana cara menampakkan hadiah tuan ya. Selepas tuan sudah dapat resi semacam kertas amon hitam di atas putih ya. Okey, jadi macam ni kan boleh tak tuan kenal ya? Ya. Saya nak cakap dengan you punya pegawai boleh tak? Pegawai apa tuan? Sekarang you cakap you daripada mana sekarang? Awak daripada mana? Ya, saya Syukom daripada Jalan Raja Muda Asis, office nombor 28 tingkat 2. Berdekatan daripada Jalan Samara, berhadapan daripada BMCN di tuan ya. Okey, kenapa you nak transfer terus kepada I punya ATM? Tak boleh bagi cek ke apa? You cakap cek tadi kan? Okey, yang mana pun semalam ibu pejabat kami sudah nak onlinekan hadiah tuan dekat mesin ATM. Yang mana tuan buat tuan nak keluarkan hadiah tuan dekat mesin ATM, public bank itu tuan cukup guna bantuan ke ATM, ke cuci duit, ke jolo ya. Kenapa pula? Sebab you cakap tadi you dah bagi saya punya nombor akaun dah dapat. Apa cek ke? Bukan ATM. Okey. Ya, yang mana tuan kami nak proses hadiah tuan cukup guna bantuan ke ATM. Sebab yang mana hadiah tuan sudah ada dekat mesin ATM. Hadiah saya ada dekat mesin ATM. Mesin ATM. Ya, buat tuan tempat cucuk duit, you tahu tak kan? Ya, tempat cucuk duit kat jolo ya, tempat cucuk duit, tarik duit. Itu tuan walau di tepi-tepi jalan di Petronas asalkan mesin ATM public bank punya ya. Kalau I pergi you punya headquarters terus boleh ke? Yes. You punya pejabat, I pergi terus sana. Okey, yang mana tuan saya sudah nak fahamkan dekat tuan. Yang mana tuan hadiah tuan sudah tak ada dekat saya. Yang mana hadiah tuan sudah ada dekat mesin ATM public bank. Buat tuan nak keluarkan, buat tuan nak kena cucuk. Cukup guna bantuan ke ATM sahaja tuan. Saya nak pergi awak punya pejabat untuk sahkan. Yes. Yang mana hadiah tuan ni sudah tak ada dekat saya. Tak apalah, I pergi sana. So daripada sana you punya staff boleh assist semua kan. Dekat you punya pejabat pun ada juga kan yang di sana.